Sebenarnya fikir bahawa mereka boleh sesuka hati menampak orang yang mereka tak sehaluan dari segi politik dan tiada sebarang akibat daripada perbuatan itu. Jadi saya secara kebetulan terjumpa video seorang lelaki yang merayu meminta pertolongan, merayu kerana isterinya telah ditahan. Dan pada pandangan pertama, anda akan fikir, ya Allah, apa yang telah terjadi kepada lelaki malang ini? Saya perlukan bantuan. Saya tak tahu nak buat apa. Isteri saya sedang ditahan oleh AIS. AIS yang jahat. Jahat-jahat-jahatnya Ais menahan wanita malang yang tidak bersalah ini, betul? Dia sekarang berada di penjara daerah Ocean dan saya tak dapat hubungi dia. Dia asyik cuba telefon saya, tapi mereka tak benarkan saya tambah duit dalam kad dia. Kios di penjara, Tom's River rosak dan semua nombor serta maklumat yang mereka beri tak betul atau tak benarkan. Saya tambah duit dalam kad dia. Dan AIS akan datang ke sana untuk ambil dia. Saya perlukan peguam immigration. Saya perlukan bantuan. Saya tak tahu apa nak buat. Saya betul-betul tak tahu. Jadi nampaknya dia memang tahu apa nak buat sebab dia buat akaun GoFundMe ni. Tolong isteri saya yang tak bersalah, suci, cantik yang berasal dari Kanada. Dia salah seorang daripada kita dan dia baru saja ditahan oleh ICE tanpa sebab. Kecuali hakikatnya memang ada sebab. Ada sebab yang sangat serius. Sebab yang sangat serius. Ada duit? Aku betul-betul tak ada duit. Tapi aku kena cari jalan. Aku kena selamatkan dia. Aku sayang. Aku perlukan bantuan. Aku perlukan kau untuk cari jalan. Aku tak tahu. Ini baru saja berlaku. Aku perlukan bantuan. Aku perlukan isteri aku. Aku tak nak dia cedera. Aku tak sanggup tengok dia kena apa-apa. Maksud saya, sesiapa saja yang menonton video ini dan masih ada belas kasihan, pasti akan berkata pada diri sendiri, tidak, tiada siapa antara kita mahu melihat dia disakiti. Kesian wanita itu, kesian lelaki itu, dia dah tak ada duit, mari kita bantu dia. Tapi, sekali lagi, mereka menipu anda. Mari kita habiskan video ini dan ketahui apa sebenarnya yang berlaku. Saya tak tahu nak buat apa. Saya tak tahu nak buat apa. Semalam, 13 Julai, isteri saya telah ditahan oleh ICE dan dibawa ke Delaney Hall di Newark, New Jersey. Baiklah, jadi kita akan tonton nanti kompilasi semua video yang dia buat tentang perkara buruk yang sedang berlaku ini. Tapi mari kita lihat kupasan cerita ini. Jadi inilah wanita tersebut. Nama dia ialah Caitlin Tracy dan dia seorang penjenayah, pendatang tanpa izin dari Kanada yang didakwa dengan serangan ringan, pengabaian kanak-kanak, mengkompaun kesalahan dan komunikasi mengganggu. Dia didakwa telah memukul seorang remaja perempuan yang memakai memorabilia pro-Trump di laluan pejalan kaki di sebuah pantai semasa hujung minggu 4 Julai. Dia telah ditangkap oleh Jabatan Polis Pantai yang menguruskan pemindahan terkawal ke dalam tahanan ICE di mana dia akan kekal sementara menunggu prosiding imigresiannya. Dia memasuki Amerika Syarikat pada 14 April dengan visa yang akan tamat tempoh pada 6 September. Melanggar undang-undang negara kita, dia telah tinggal melebihi tempoh visanya dan gagal untuk keluar dari negara ini. Secara ringkas, wanita ini telah masuk ke Amerika tanpa mengikuti prosedur undang-undang yang betul dan telah memutuskan bahawa dia tidak suka Trump sehingga dia boleh pergi menampar garis-garis muda. Dan sudah tentu, semua rakaman telah dirakam oleh kamera apabila terdapat akibat daripada tindakannya dan dia ditahan oleh polis kerana melakukan sesuatu yang sangat menyalahi undang-undang. Suaminya kemudian terus merungut besar-besaran. Ya Tuhan, Ais adalah yang paling teruk. Bukannya berkongsi apa sebenarnya kesalahan yang dilakukan oleh isterinya. Sekarang, anda pasti tidak terkejut melihat jenis wanita seperti ini yang fikir dia boleh keluar dan menyerang gadis-gadis muda yang tidak sependapat dengannya dari segi politik. Mari kita tonton rakaman itu sekejap. Maafkan saya adalah ahli. Baiklah, selain daripada fakta bahawa dia sepatutnya ditangkap kerana merosakkan gegendang telinga saya, punikah saya saman? Saya sepatutnya boleh saman, betul? Orang Amerika boleh saman apa sahaja. Mari kita tonton ini. Orang menyanyi bersama. Sekarang orang berkumpul rap. Sekarang orang melompat-lompat. Pergi dapatkan bentuk badan anda. Saya betul-betul akan sesuaikan. Sudah tentu dia ada bulu ketiak. Dan sudah tentu dia ada. Sudah tentu dia buat semua perkara ini. Dan sudah tentu dia fikir ia sangat boleh diterima walaupun hakikatnya untuk menari twerk dan menunjuk-nunjuk di depan kamera. Sudah tentu kerana beginilah rupa orang yang tak waras. Okey? Orang yang tak waras memang begini. Tak sihat. Tidak. Dan sudah tentu dia ada rambut merah jambu. Maksud saya, itu sepatutnya dah cukup untuk beritahu kita semua yang kita perlu tahu. Apa masalah dengan orang? Kenapa mereka fikir video macam ni tak apa? Hai, saya Katie. Saya isteri Grabmaster Grabber. Saya di sini untuk bercakap tentang komen daripada Suzy untuk ucap hai. Harap semuanya baik di Toronto.
Jadi ya, seperti yang semua orang perasan, kami sudah kembali ke Jersey. Kami dah berada di sini kira-kira 2 bulan, cuba untuk susun semula hidup kami. Menarik kan? Dia berada di sana secara haram. Dia berada di sana secara haram dan dia masih fikir dia boleh terlepas dengan memuat naik di internet tentang di mana dia berada. Dia macam teruskan secara haram. Dia telah melebihi tempoh visanya. Pada tahap ini, orang sepatutnya dah tahu kalau awak tinggal di suatu tempat secara haram, sekurang-kurangnya awak takkan mengaku di internet. Macam diam saja. Jangan beritahu di mana. Awak tak perlu beritahu di mana. Awak cuma jangan cakap apa-apa. Tapi tidak. Mereka fikir mereka boleh terlepas daripada segala-galanya. Sebab itu mereka juga fikir mereka boleh terlepas daripada memukul wanita. Kerja, cuba dapatkan rumah, kami masih belum dapat kedua-duanya. Jadi ya, kami memang fokus untuk cuba betulkan hidup kami. Dan itulah sebabnya kenapa ambil masa yang lama untuk kami buat video untuk beritahu anda apa yang telah berlaku. Kami nak pastikan yang kami dapatkan fakta yang betul dan semuanya teratur sebelum kami buat video. Atau terburu-buru buat sesuatu. Sebab kami memang nak elakkan situasi saling menuduh. Atau saya memang rasa pada tahap ini, orang yang buat kandungan patut belajar yang kadang-kadang kita cuma perlu cakap ayat-ayat tertentu saja, bukan sepanjang masa. Tapi apa yang saya rasa kita maksudkan di sini ialah mungkin suami yang buat semua ni, ya Allah, dia sendiri mungkin bermasalah. Maksud saya, cuba tengok ni dan beritahu saya apa pendapat awak. Contoh, sekarang dalam beberapa hari akan datang, anda akan dengar ramai orang kata adalah salah untuk meraihkan kematian seseorang. Salah untuk ketawa bila seseorang yang anda tak setuju secara politik terluka. Dan apa yang saya nak katakan tentang itu ialah mereka langsung tak ada masalah untuk ketawakan kita. Mereka langsung tak ada masalah untuk ketawa bila orang dipisahkan dari keluarga mereka oleh ICA. Mereka langsung tak ada masalah untuk ketawa bila orang dinafikan rawatan perubatan, tempat tinggal, makanan, pakaian dan maruah asas sebagai manusia. Tak hairanlah lelaki yang rasa dia boleh meraihkan kematian seseorang yang tak sependapat dengannya dari segi politik. Bukan sahaja berpakaian seperti badut dan marah bila orang perli dia. Tapi juga sebab dia memang berpakaian seperti badut. Dia juga berkahwin dengan seseorang yang tak kisah menakiti orang yang tak sependapat dengannya dari segi politik. Maksud saya, itu memang tak mengejutkan. Tapi entah macam mana dia cuba kaitkan perkara ini dengan ICE pula. ICE. Sebab awak tak ikut prosedur untuk bawa isteri awak masuk secara sah, awak fikir kalau awak serang ICE dan jadikan mereka sebagai pihak jahat, tiba-tiba awak boleh terlepas. Tidak. Kalau awak buat perkara haram, itu bukan salah polis. Itu salah awak sendiri. Mereka ketawa bila orang dinafikan hak untuk wujud pun. Orang-orang ini ketawa bila polis tembak budak kulit hitam atau bunuh orang kulit hitam dengan pijak lehernya. Mereka ketawa bila ada budak yang mencekik lelaki kulit hitam di dalam kereta api bawah tanah dan Presiden bawa dia ke perlawanan bola sepak. Jadi, awak ada masalah dengan hakikat bahawa orang lain mungkin bersikap jahat terhadap orang yang mereka lawan secara politik. Tapi, awak tak ada masalah bila isteri awak menampar mereka. Selalu ketawakan kita. Jadi kenapa aku tak boleh ketawa bila salah seorang daripada mereka kena pada leher dan dah tak ada lagi? Dunia jadi lebih ringan sekarang bila dia dah tiada. Dan aku kata, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa, Okey, apa-apa pun, baguslah lelaki ini bukan pemimpin politik. Tapi sekali lagi, saya akan bawa anda kembali ke video dia, perempuan muda ini. Ada apa-apa yang dramatik? Macam, tak ada. Saya pernah mengalami pengalaman yang sangat serupa. Kami tidak menghubungi mereka. Dan kami mahu mendapatkan testimoni mereka tentang apa yang telah berlaku kepada mereka dan bercakap hanya tentang apa yang telah berlaku kepada kami, supaya kami benar-benar dapat memastikan orang ramai tahu daripada siapa mereka membeli. Pastikan orang ramai tahu daripada siapa mereka membeli. Sure that people do know who they're buying from. Ini adalah kali terakhir istri saya, Kate, muntah. Okay. Kami berada di Atlantic City untuk parti hari jadi kawan kami, dan kami berada dalam kereta bersama beberapa perokok, dan saya tidak merokok-rokok. Malah, saya sebenarnya alah kepada rokok. Ia fakta yang agak membosankan tentang saya, tapi memang betul. Dan saya jadi sangat mabuk sebab minum percuma di kasino dan saya pengsan di dalam bilik di mana semua orang sedang merokok-rokok dan saya tak fikir sangat tentang perkara itu. Dan keesokan harinya saya rasa sangat tak sihat dan kemudian saya tunggu. Kami berjalan-jalan. Kami memandu keliling dalam kereta. Tapi saya memang rasa sangat tak sihat. Rasa nak muntah. Tapi saya belum muntah lagi. Dan kemudian kami makan makanan Meksiko. Sebenarnya, tiada siapa pun peduli. Tak, memang tiada siapa peduli. Saya terkejut sebab alasan mereka tak merayu semua orang untuk keluarkan dia dari ICE adalah kerana dia alah pada rokok dan itu membahayakan nyawanya. Maksud saya, betul tak? Dan walaupun rakaman video ini tidak didedahkan, seperti kandungan sebenar dia menyerang remaja ini, apa yang saya rasa sangat menarik tentang perkara ini dan kita akan baca apa yang sebenarnya berlaku ialah bagaimana lelaki ini menggambarkan cerita tersebut, kan? Memang klasik. Dengar ini. Isteri saya telah ditahan oleh ICE dan dibawa ke Delaney Hall di Newark, New Jersey. Ini adalah percubaan saya untuk menghubungi mana-mana saluran berita, terutamanya yang tempatan di New Jersey, seperti News 12 New Jersey atau NJ.com, atau mana-mana wartawan atau pemberita tempatan yang ingin mendengar cerita kami.
isteri saya. Sudah tentu, mari jadikan ini sensasi media sekarang. Tetapi sekali lagi, perhatikan cerita apa yang dia kongsikan. Isteri saya adalah warga negara Kanada dan saya adalah warga negara Amerika. Kami telah berkahwin selama lebih 3 tahun. Dan saya sedang melakukan apa sahaja yang saya mampu untuk memastikan ceritanya didengari dan membawa sebarang bantuan serta perhatian kepada situasinya supaya saya dapat membebaskannya. Walaupun itu bermakna dia kembali ke Kanada. Maksud saya, adakah anda menyebut fakta bahawa anda berada di sana, bahawa dia berada di sana secara haram? Adakah anda sudah menyebutnya? Tidak. Hanya bahawa dia orang Kanada dan dia normal. Matlamat utama saya adalah keselamatan dan kesejahteraan isteri saya dan itu sahaja. Saya tidak peduli apa pendapat anda tentang saya atau situasi ini. Itu tidak begitu penting. Apa yang penting hanyalah keselamatan dan kesejahteraan dia. Tidak, sebenarnya ia memang tidak relevan kerana apabila seseorang melakukan perkara yang menyalahi undang-undang, mereka akan dipenjarakan. Dan lihatlah, saya bukan meraihkan hakikat bahawa dia mungkin sedang menderita dalam sel. Itu bukan sesuatu yang menyeronokkan untuk sesiapa pun. Saya rasa itu tidak baik. Saya juga tidak fikir anda patut terlepas begitu sahaja apabila melakukan perkara yang jelas-jelas melanggar undang-undang dan kemudian berkongsi mengenainya dalam talian serta berharap mendapat banyak perhatian sedangkan anda sendiri tidak mengakui apa yang sebenarnya berlaku. Dan jika sesiapa ingin bercakap dengan saya, sila hubungi saya di sini. Saya juga ada Instagram. Nama pengguna saya ialah Grabmaster Hash. Saya juga ada pautan di bio saya untuk pelbagai cara anda boleh hubungi saya. Saya sangat menghargai semua sokongan dan kata-kata semangat yang telah diberikan kepada saya. Dan saya tahu isteri saya juga akan menghargai perkara-perkara ini. Dan kepada semua orang yang ingin menyebarkan kabar angin dan maklumat palsu, saya harap suatu hari nanti anda akan menemui ketenangan, tetapi anda sangat keji. Okey, nampak? Kamu lihat, jika orang benar-benar akan mencuba berada di sana dan membantu serta mendengar cerita kamu, kenapa kamu terus mengatakan sesiapa yang tidak berbuat demikian itu keji? Itu tak boleh diterima dalam masyarakat kan? Okey, jadi mari kita lihat apa yang berlaku. Pada hari Rabu, Jironi menuduh perkara itu. Sekejap. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Caitlin Tracy, 33 tahun, didakwa telah berdepan dengan sekumpulan 4 remaja termasuk seorang kanak-kanak perempuan berumur 6 tahun yang memakai seluar sukan maga berwarna patriotik dengan perkataan ICE di Point Pleasant Boardwalk pada hujung minggu Julai. Tracy telah tinggal melebihi tempoh visanya, berada di Amerika Syarikat secara haram pada waktu dia ditangkap. Dia telah ditahan selepas bertengkar dengan seorang remaja dan didakwa menampar muka dan badan remaja itu pada 3 Julai. Tracy telah merakam interaksi tersebut dan serangan itu turut dirakam oleh kamera pengawasan video menurut polis yang telah mendapatkan waran tangkap terhadapnya. Laporan itu menyatakan demikian. Jiran dari utara yang tidak begitu baik itu telah tinggal di Ocean Grove bersama suaminya selama 3 tahun, Matt. Jironi telah ditangkap pada hari Isnin dan didakwa dengan kesalahan membahayakan kebajikan kanak-kanak, serangan ringan, gangguan dan menghalang tugas menurut rekod mahkamah. Seorang saksi memberitahu Post Standard bahawa dia melihat pergaduhan hebat itu berlaku berhampiran Jenkinson's Indoor Food Pavilion. Saya tidak nampak permulaannya, tetapi saya nampak dia selepas itu mengejar gadis berumur 16 tahun itu. Mereka saling menjerit, kata saksi, yang meminta identitinya dirahsiakan. Ia berlaku dengan pantas. Kami semua berkata dia mesti mabuk kerana menyerang seorang gadis berumur 16 tahun. Jironi, pasangan Tracy yang menggelarkan dirinya bintang media sosial, berkata pada hari Rabu bahawa isterinya telah dibawa ke pusat imigresen Delaney Hall di Newark di mana dia terpaksa menanggung keadaan yang teruk. Dia berkata apabila dia dibawa ke sana, dia ditinggalkan di dalam sebuah bilik di mana dia terpaksa tidur di atas bangku besi dengan semua lampu terpasang. Okey, dia ditinggalkan di bilik itu selama 24 jam penuh. Maksud saya ya, selamat datang ke penjara. Dia berkata keadaan di sana sangat teruk. Dia jelas sangat kecewa. Jironi sebelum ini telah bersuara di media sosial menentang pusat tahanan imigresen negeri yang sesak yang telah dikaitkan dengan dakwaan layanan buruk dan keadaan tidak berperi kemanusiaan terhadap pendatang. Dia memuat naik rayuan penuh air mata di media sosial pada hari Selasa, merayu kepada pegawai supaya membebaskannya. Caitlin bla 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 bla. Caitlin Tracy ialah seorang warga asing sah dari Kanada yang mempunyai rekod jenayah. Menurut DHS, dia didakwa atas kesalahan serangan ringan, pengabaian kanak-kanak, persubahat menutup jenayah dan komunikasi mengganggu. Dia memasuki Amerika Syarikat pada bulan April dengan visa yang dijadualkan tamat tempoh tetapi tidak pernah keluar. Mesej kami jelas, jika anda datang ke negara kami secara haram dan melanggar undang-undang kami akan mencari anda, kami akan menangkap anda dan kami akan mengusir anda. Maksud saya ya. Sebagai makluman, dia mempunyai sejarah panjang memuat naik hantaran yang menyasarkan Trump termasuk satu yang kejam di mana dia berharap presiden dan keluarganya mati dengan tajuk termasuk kanak-kanak kecil. Dan tidak, ini sebenarnya memang bukan satu keterlaluan. Anda semua perlu lihat video ini. Ia memang menjijikkan. Berdoa agar seluruh keluarga Trump mendapat kanser. Dan saya maksudkan semua orang, termasuk kanak-kanak kecil dan SHI sial. Naikkan saluran air, mari kita mulakan. Lihat, menjejaskan urat di kakinya. Gambar-gambar. Baiklah, itu dia. Inilah orangnya. Inilah ceritanya. Dan ini hanya peringatan kepada semua orang bahawa jika anda ingin tinggal di sesebuah negara, anda harus menghormati peraturan mereka. Dan jika anda fikir anda boleh pergi ke mana-mana secara haram, bertindak sesuka hati dan tidak menerima akibatnya. Dan kemudian memuat naik beberapa GoFundMe yang mana kemudiannya juga telah diturunkan untuk meminta orang ramai menyokong anda dalam perjuangan anda menentang sebuah negara yang anda sendiri tidak sah menjadi sebahagiannya.
Itu mungkin akan membawa padah kepada anda. Ingat, menjadi warga negara sesebuah negara adalah satu keistimewaan. Ia bukan satu hak. Dan berada di dalam sebuah negara secara haram yang tidak menahan anda adalah satu kesilapan. Dan jika anda membuat lebih banyak kesilapan, anda mungkin akan ditangkap dan anda mungkin perlu menanggung akibatnya. Terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.